Arang lah dia nak tolak. Macam ni geng umpan dia. Assalamualaikum, selamat pagi-pagi geng. Okey geng, pagi ni aku kasih haruan dekat KLIA 2 geng. Masuk ladang hari ni geng. Masih ada lagi cuti raya. Sekarang jam pukul 8 pagi geng. Hari ni aku nak test satu umpan. Ni geng, jenis macam ni geng. Korang mesti perasan, biasa ada dekat TikTok ni umpan jenis macam ni. Aku tertarik tengok dia punya iklan tu, dia punya gedik. Lalas terpalit juga, terbeli juga. Aku nak try geng. Macam ni geng umpan dia. Ringan je ni. Dalam dia punya spek tu dalam 4 gram lebih je ni. Jadi hari ni aku pakai set UL lah untuk gunakan umpan ni geng. Ini yang mahal ni, dia punya ekor ni. Dia gedik. Okey geng, tengok daripada posisi parit dia. Kalau umpan tadi kena main parit yang tak ada sama-samai lah. Kalau tak memang sangkut lah. Dia bagi mata 3, jenis mata 3 tu. Bermakna perlukan satu parit yang clear, tak ada samai. Kalau tak, dia akan ganggu action. Jadi kalau jadi parit macam ni, bersama-sama ini, aku akan guna umpan soft rock ataupun soft plastik lah geng. Tengok macam mana keadaan parit dia nanti. Okey, teruskan menonton. Kita tengok apa jadi hari ni geng. Okey geng, untuk menjalankan umpan yang tadi tu, berat dia dalam 4 gram lebih ya geng. Aku guna reel Scissor Cast X geng. Mainline aku gunakan Seahawk Gechiri 6LB, Rode Seahawk Flexi Slide 26LB geng. Leader aku guna Saudi Mantap 15LB geng. Harap-harap ada manis-manis pagi ni. Okey geng, datang dekat pot ni geng. Try dulu. Tak boleh lagi pakai umpan yang tadi tu. Pot tak clear geng, pot tak clear. Ada samai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Try sini dulu pakai soft rock. First cast. Ini apa dia? Urut saja. Urut ya geng. Besar ni ya. Sebab tu aku pakai set UL ya. Besar ni lepas balik geng. Balik. Kecil sangat. Thank you. Okey geng, try pakai umpan ni geng. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok action dia. Geng. Kalau ada rumput, dia akan tarik rumput. Kita tengok action dia geng. Kita tengok action dia. Dia timbul geng, dia timbul. Lepas tu ekor dia tu, dia bergedik. Macam tu. Action cantik.
Mungkin kat sini lagi clear. Okey, sini lagi clear nak tengok. Okey. Action dia cantik. Depan ni dia ambil. Kat ruang kecil je tu. Action dia lawa. Lawa kan action dia. Umpan kat water tak mau ke kat sini? Baru cakap. Baru cakap umpan tak mau ke? Dekat geng. Ada saiz lagi. Dia geng. Umpan dia geng. Alhamdulillah ada saiz. Dia tu dalam 500 gram dalam tangan tu. Cuba lagi geng, cuba lagi. Dia punya gedik ni mahal tu. Kayu slow je kan, kayu slow je. Pandai dia ambil. Allah, tak lekat, lepas. Depan ni dia ambil. Weh, mana? Allah. Ikan besar payah lekat lah geng. Adakah sebab hook dia kecil? Dua ekor dah geng. Lepas. Sayang betul lah tak lekat. Try sini geng, try sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buat kesilapan yang sama. Dua ekor yang lucut tu besar. Naik pun. Okey lah. Saya macam tadi juga geng. Ya geng, saya macam tadi juga. Mantap. Alhamdulillah geng. Naik juga. Geram sangat lah aku saiz macam tu.
Tak naik. Cuba lagi geng. Try lagi kat sini. Senang umpan ni. Tak payah nak enjut-enjut. Karau lah. Tunggu je dia ambil. Okay geng, tukar pakai soft rock ni. Dia banyak main dekat samai pula dah. Dia tukar soft rock. Okay, soft plastik lah. Daripada soft rock, tukar soft plastik pula. Okay, soft plastik lah. Ketuk. Aku rasa dia duduk kat dasar ni. Itu dia. So plastik pink memang jarang lah dia nak tolak. Alhamdulillah. Mantap so plastik pink geng. Okey geng, alhamdulillah strike. Strike keempat rasanya. Itu yang ketiga aku tapau buat balik. Guna saw plastik pula geng. Ketuk lagi geng. Alhamdulillah. Oh tapi ini kecil sikit geng. Ini aku lepaskan balik. Oh telan habis oh. Okay, telan. Terpacak pula kat sini. Kecil sangat ni. Okay, release. Bye-bye. Mari. Apa suka warna pink kan? Ya. Itu dia. Alhamdulillah, saya macam tadi juga. Lucut sudah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng, strike lagi geng. Aku tukar balik umpan gedik. Aku nak main umpan gedik pula. Aku rasa dia tak mau lah. Yang sini dia tak nak. Dia tak nak umpan top water. So plastik gelak je dia ambil. Okey geng, alhamdulillah geng. Hari ni ada manis-manis. Aku rasa dekat 6 ekor juga strike tadi. Guna umpan viral dekat TikTok pun ada naik juga dalam 2 ekor kot. Macam tu. Seingat aku. Alhamdulillah geng. Tapi action dia, umpan tu memang cantik.
memang cun geng umpan tu. Jadi kepada penggemar main UL, umpan tu umpan terbaik lah untuk main. Mungkin kalau nak casting ikan peacock bass, cantik juga tu main top water kan. Okey, yang mana baru singgah dekat channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum.